CVT manja lah, CVT tak tahan lah, CVT problem lah, CVT Honda, cak ayam lah. Okey tuan-tuan, selamat datang ke Transmatic Automotive. Baik, hari ni saya nak bercerita mengenai gearbox CVT. Sebelum ni kita dah sebut CVT kan. Mungkin kita tak tahu macam mana rupa CVT yang sebenar kan. Kita tahu sebut je CVT kan. Apa itu CVT? CVT adalah Continuous Variable Transmission. Maknanya benda ni sentiasa berubah-ubah. Dia tak ada ratio gear macam 1, 2, 3 macam gearbox auto biasa. Ni adalah satu gearbox yang ratio gear dia berubah-ubah mengikut kelajuan dan RPM kereta. Saya hari ni saya nak explain bukan secara teknikal. Semua saya nak explain hari ni cara orang senang faham. Ini adalah rupa sistem CVT bekerja lah. Ratio gear kita berubah-ubah mengikut diameter 2 puli ni. Jadi saya dah masukkan steel belt ni ke dalam ni. Jadi kalau kita boleh tengok macam inilah kedudukan dia dalam gearbox kita. Okey. Dan steel belt ni akan berada antara kedua puli ni lah. Benda ni variable, benda ni berubah. Maknanya ada masanya menolak steel belt kita ni ke atas ataupun steel belt ni ke bawah. So macam inilah caranya sistem CVT bekerja dalam gearbox kita. Sebab itulah saya cakap kenapa pentingnya penjagaan minyak gearbox, kerana benda ni sebenarnya sentiasa dalam kontak, sentiasa bersentuhan. Lama kelamaan kalau kita tak jaga minyak gearbox kita, tepi-tepi puli ni akan calar. Bila dia calar, itulah yang menyebabkan kenapa kita punya gear rasa menyentak, rasa tak sedap, kasar semua kan. Disebabkan oleh itulah. Ini cara simple, paling simple saya nak cerita macam mana CVT tu bekerja. Saya tak pergi terlalu teknikal, saya just pergi orang kata tunjuk contoh je macam mana benda tu bekerja kan. So macam inilah dia sistem CVT dalam gearbox kita. Okey tuan-tuan, saya harap tuan-tuan faham dengan simple explanation daripada saya hari ni tentang macam mana cara CVT kita berfungsi dalam gearbox. Dan yang paling penting tuan-tuan, penjagaan minyak gear tuan-tuan tu perlulah betul. Kalau dekat sini kita amalkan setiap 20,000 km kita akan tukar minyak gear, dan setiap 40,000 km kita akan tukar minyak gear berserta dengan filter. Alright, kalau tuan-tuan ada masalah dengan gearbox tuan-tuan, nak minta kita check ataupun nak minta kita overhaul ataupun nak servis kenderaan tuan-tuan, boleh datang ke Transmatic Automotive Session 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali Jumaat. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh klik link kita di bio. Jangan lupa follow page kami Mechanical Transmission, dan jangan lupa like, komen dan share kepada kawan-kawan. Bye-bye.